daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW bersabda, sabda Nabi, yulqa ala ahli naril ju'. Nabi kata, penghuni neraka telah dicampakkan kepada mereka ini rasa lapar yang amat sangat. Nabi cerita benda nak jadi esok. Orang yang masuk neraka ni, di antara azab yang akan kena orang yang masuk neraka ni ialah al-ju', lapang. Lapang yang bukan sebarang lapang, tapi lapang yang sampai ke tahap kebuluran. Fayadilu ma hum fihi minal azab. Nabi kata lapang yang dikenakan kepada penghuni neraka itu setimpal dengan jahat daripada atas dunia dulu. Azab lapang yang Tuhan kenakan kepada orang yang masuk neraka ni, azab itu setimpal dengan jahat di atas dunia dulu. Fayastarithun. Nabi kata, maka minta tolonglah ahli neraka ni, minta tolong supaya diberikan kepada mereka sikit makanan. Lapang, tak boleh tahan. Fayughathuna bi ta'amin min dhari'. Bila mereka minta makan, maka diberi kepada mereka ni makan daripada jenis dhari'. Dhari' ni makanan daripada pokok berduri. Orang yang masuk neraka ni dikenakan azab. Azab itu di antaranya ialah lapang. Bila lapang minta makan, bila minta makan diberi makanan yang dipanggil dhari', makanan duri.